Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Panduan untuk pelaksanaan OPR, One Page Report dan OPR untuk fasih digital aktif delima. Okey, kita lihat dulu dalam ni apa yang ada. Sini kita boleh filter dan kat sini ada bahagian tindakan untuk kita lihat secara detail. Okay, dan kita boleh buka pautan jika perlu print. Ini adalah pautan yang telah dijana. Itu untuk OPR. Dan yang kedua adalah OPR delima ataupun fasih digital aktif delima. Ini pun sama, kita boleh lihat by bulan, by tahun ataupun by sektor. Okey, kita boleh lihat contohnya Al-Kausar. Kita klik pada lihat. Ini untuk Al-Kausar, dan kalau kita perlu print, kita klik pada button pautan. Okay, ini boleh print lah paparan untuk One Page Report bagi fasih digital aktif delima. Okey, untuk kita nak masukkan data, untuk kita buat laporan, kita perlu log masuk sebagai pengguna, user. Klik log masuk, masukkan SPB dan masukkan password. Okay, kemudian kita log masuk. Bila kita log masuk, kita akan dapat satu aplikasi. Klik aplikasi dan kita boleh buka lah aplikasi ni. Kemudian kita pergi bahagian OPR untuk fasih digital aktif delima. Dan kita boleh buat pengisian, buat pelaporan dan sebagainya lah. Ini boleh pilih banyak lah. Okay, sekolah mana kita pergi, contohnya Mulong, boleh type ataupun drop down. Dan kita masukkan tarikh, masa, dan subjek, tahun tingkatan, berapa kali bilangan bimbingan, kemudian maklumat ataupun proses bimbingan lah. Okey, kemudian dah siap, kita save. Jadi bila kita save, dia akan berada dalam laman PPD Kota Baru. Dia akan berada di bahagian OPR delima ataupun fasih digital aktif delima. Jadi kita boleh lihat balik lah. Kalau kita nak edit, boleh edit dalam log masuk tadi kan. Boleh kemas kini semula dalam aplikasi lah. Okey, sekian untuk panduan rakan-rakan bagi melaksanakan program fasih digital aktif delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.